Dah pun sampai kat mana? Sampai kat dapur lah. Dah sampai kat dapur nak buat apa? Nak masak lah. Nak masak apa? Sizzling mi. Apa? Dengar macam canggih. Nampak tu cara berbahasa. Mula-mula bahan untuk sizzling mi. Kita kena ada mi lah. Takkan pula nak pakai kuih tiaw pula. Tapi boleh juga kalau kita nak tukar mi yang keras ataupun Maggi segera. Mi segera yang keras tu pun boleh juga. Mi pun boleh juga. Terpulanglah. Cendawan, sayur-sayur dia. Dan kita punya sawi. Sawi ni kita ambil yang baby sawi. Ataupun pak coy nama dia. Dada ayam ataupun isi ayam pun boleh. Sebagai lauk dia. Cili kering kita ada halia, kita ada bawang putih 12 dan bawang besar sebiji. Nampak tu. Sizzling mi yang lain ada juga, ada taruh daging ke apa ke, terpulang lah. Tapi kita pakai ayam. Baik punya. Mula-mula nak buat apa? Macam biasa. Kita memotong lah. Kita potong sayur dulu lah. Sayur senang je nak potong. Sayur. Klise. Koyak je macam ni. Setengah orang dia suka potong. Aku suka koyak. Baru nampak apa? Ranggi sikit. Sekati je. Ranggi kan. Alright. Kita potongkan dia. 1 bahagian. 2 bahagian. 3 bahagian. Macam tu orang bujang. Simple je potong sayur. Kalau tak tahu potong sayur macam mana, pergi tadika balik. Alright. Kita asingkan yang daun dengan yang batang. Kejap kita nak masukkan batang dulu. Sebab apa? Batang tu keras. Lihat. Lambat nak masak. Alright. Sekarang kita cendawan. Nak buat apa? Kita nak potong cendawan. Alah, tak payah. Aku koyakkan macam tu je. 3 bahagian pun boleh. 4 bahagian pun boleh. Terpulang lah. Siapa badan-badan yang besar, macam King Kong ke, macam member saya, Ravi ke, boleh gak taruh besar-besar macam ni. Alright, koyak je macam ni. Senang je orang bujang, tak usah mana pun. Kita potong bawang pula. Bawang macam biasa lah. Potong macam mana? Bahagi 2, nipis-nipis. Nampak tu pisau aku tu. Nampak tu. Kami tajam pisau. Lama. Alright, dah potong bawang, kita potong cili kering, kita potong bagikan kepada 3 bahagian. Make sure basuh dulu cili kering ni. Okey, 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian. Nampak ni bahagian utara, ni bahagian selatan, ni bahagian timur. Kau nak tahu sangat. Alright, potong bawang putih. Simple je, bahan-bahan dia pun lebih kurang macam kumpau chicken juga. Sebab apa? Makanan Cina ni dia oriental. Oriental lah sangat. Bukan, dia mesti kena ada halia, ada bawang putih, dia ada bawang merah, dia ada cili kering, confirm kena ada. Halia, nipis-nipis juga. Cantik. Bau halia sangat-sangat menarik. Letak je dalam tu. Dada ayam, potong nipis-nipis. Sebab apa? Nak cepat masak. Cepat masak, cepat makan. Cepat makan, cepat cuci, cepat balik. Tak ada bergurau. Dah siap potong semua. Takkan nak potong mi pula kot. Confirm kena masak. Apa lagi? Masaklah, jom. Macam pemain drum antarabangsa. Poyo lebih. Nak masak sizzling mi? Senang saja. Sizzling mi kau, kita kena pakai kuali nipis macam ni lah. Tak pun frying pan. Ada kuali pun boleh. Jangan pakai ceret pula nak masak sizzling mi. Tak jadilah pula nanti. Mula-mula nak buat apa? Nyalakan api, panaskan kuali. Masukkan sedikit minyak untuk menumis. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Kenapa? Kalau banyak sangat kejap lagi dia berminyak, tak sedap. Nak buat apa? Kalau kuali dah panas, masukkan bahan-bahan yang kita potong. Cili kering, halia, bawang putih, bawang besar. Masukkan je terus. Nampak tu? Panas. Kau cakap tak panas. Sini kau, tak tangan. Nampak tu berasap-rasap. Kita tumiskan dulu bahan-bahan yang kita potong tadi tu. Sebab apa? Nanti baru kita masuk ayam. Kita tak nak goreng ayam dulu. Kita nak bagi dia naik dulu minyak tu nanti dia ada bau cili kering, ada bau halia. Kita masuk ayam. Baru ada bau dia. Alright, dah cantik. Jangan terlampau orang cakap garing sangat. Agak-agak dia layu je. Sebab apa? Kita nak goreng dia lama dengan ayam pula. Masukkan ayam. Nampak tu. Siapa ada bajet lebih, bolehlah letak daging kangaroo ke, daging unta ke, daging kambing ke, pun boleh. Terpulang cita rasa masing-masing. Dah baik dah macam ni. Nak buat apa? Masukkan sos cili sikit. Jangan banyak sangat sebab kita nak gunakan ketiga-tiga jenis sos. Sos tiram sikit. Sikit tak sikit sangatlah, agak-agak korang kan dalam 1 ke 2 sudu ke. Jangan letak 1 botol sudah. Sos tomato sikit.
Oh, cantik. Dan masukkan air sikit. Kan jari kering lah tu susah hati pula kan. Setengah dia orang akan letak minyak bijan tau. Untuk naikkan color dan bau dia. Tapi ni tak ada. Kita pakai apa yang ada saja. Sip bajet. Orang bujang katakan. Ni letak ni arang. Kan ni nama dia kicap. Alright, kita masakkan dia lebih kurang dalam 5 minit. Bagi ayam tu empuk. Bagi kuah tu pekat sikit. Okey, sementara dia mendidih tu kita boleh tambah lah, top up lah. Kita masukkan serbuk lada hitam. Nampak tu. Bau dia memang menarik. Garam sikit. Tak ada gula, tak ada garam, tak sedap lah. Sebab apa? Kita tak pakai lah basikal motor-motor tu. Gula sikit. Semua sikit-sikit je. Nampak macam banyak, sikit-sikit je. Ingat Ujang tak pakai MSG tau. Original. Perasa. Okey, jangan masak lama sangat. Sebab apa? Kejap lagi kita nak masak atas sizzling plate dia pula. Kita letak sizzling plate kita atas tu. Senang je masukkan minyak sikit. Sikit je, jangan banyak sangat. Gak-gak je. Batang-batang sawi ni masukkanlah dulu. Batang sawi kita potong tu. Biar dekat situ. Sawi dekat situ. Cendawan dekat sini. Nampak tu menarik tak? Nampak bunyi. Dengar bunyi dia. Dengar bunyi dia. Sangat-sangat menarik. Mi dekat sini, masukkan je. Peduli apa. Sebab tu tak minyak. Tak nak dia bagi dia lekat. Kalau kita masak cendawan sekali dengan kuah yang tadi tu, tak sedap lah. Ni biar dia cendawan ni fresh dalam ni. Dengar tu. Dah mendidih-didih tu. Mi pun kalau boleh, kita tak payahlah nak masuk, nak rebus ke, nak celur ke. Kita pakai mi yang ada. Sebab apa? Kuah tu panas nanti. Dia akan melembutkan mi tu. Okey, nampak batang dengan cendawan pun dah naik layu. Sebab cendawan ni dia lembut sikit daripada batang tu. That's why kita letak batang tu dulu kan, kat bawah dia tu. Supaya dia kena minyak-minyak tu. Kena panas dia tu. Terbaik. Masukkan daun sawi tu. Letak je atas dia. Macam tu. Peduli apa? Kita buat dia. Kan dia buat kita. Dah dengar dah? Berdesir macam tu. 2-3 minit. Nak buat apa? Senang je. Ambil kuah dia, tuang terus. Nampak tu. Tuh. Nampak menarik tak? Secara automatik kejap lagi sayur-sayur ni dia akan kena kuah tu. Nampak dia sayur dia akan lembut dengan sendiri dia. Dia akan layu. Tak ada air, tak ada kuah senang je. Susah apa? Letak air je Ujang. Nak kuah letak air, susah apa? Kita buat dia. Macam ni tak ada kuah, kau letak air sikit. Sebab tu kalau kuah tadi kita buat lebih, dia ada kuah. Macam ni tak apa, kita letak kuah. Letak air. Kejap lagi kita kacau. Kuah dia jadi banyak. Kita masak dia lebih kurang dalam 5 minit je. Pas ni kau tengok sizzling plate aku. Mesti mantapnya. Rasa sikit. Apa jadi? Tadi air tak mendidih lagi. Takut dia apa? Tak masak. Ni dah mendidih macam ni. Kita boleh rasa lah. Apa jadi kan? Mantap. Memang macam kita nak. Dia ada rasa-rasa dia tu. Ada rasa cendawan, ada rasa mi, ada rasa ayam, ada rasa panas. Pak, terbaik. Kejap je Ujang, tak payah nak lama-lama. Kan kejap lagi mi tu dia kembang dalam apa? Kuah yang panas tu. Lagi cepat dia masak. Kuah memang tak pekat. Kejap lagi kalau dah terkembang, dah terendam macam tu, memang masak cepat. Memang melekat jadi pekat dia. Pas ni Om Jang tak payahlah nak pergi food court makan. Pergi food court rembat. Plate ni tak apa. Mengajar pula aku. Alright, masak lama pun tak guna sebab apa? Sayur pun dah layu. Cendawan pun dah masak dah sebenarnya. Mi pun dah mula-mula lembut. Nak buat apa lagi? Tutup api.
Bolehlah kita angkat. Ingat dia punya pemegang ni, handle dia ni, datangkan satu set dengan papan ni sekali. Murah je, pergi belilah Om Bujang. Ada jual kat mana-mana pun ada jual. Oh, letak dah so. Oh, tu dia Om Bujang. Sizzling mi. Bikin sendiri tau. Tak pergi beli dekat food court. Apa lagi Om Bujang? Saya dah tunjukkan resipi macam mana nak buat. Bahan-bahan pun senang je. Teknik-teknik pun dah tahu macam mana. Apa kita masak sendiri.